Pada 25 September 2025, hari Khamis, aku dah ada baca dah posting ex-jurnalis Astro Arena Zulhelmi Zainal Azam yang mengatakan ada entiti daripada luar yang cuba nak sabotaj Harimau Malaya. Lepas tu aku pun pergilah check IG story TMJ. TMJ pun ada up story yang sama, isu yang sama. Time ni aku relax lagi lah. Ingatkan sabotaj biasa-biasa je. Biasalah, tim tengah power mesti ramai haters. Tapi pada 26 September 2025, di hari Jumaat yang barokah, FIFA keluar statement, FAM kena denda 350,000 Swiss franc bersamaan dengan 1.85 juta ringgit atas dakwaan guna dokumen palsu untuk register 7 player warisan baru. Selain FAM kena denda, 7 player warisan baru ni pun kena denda juga. 2,000 Swiss franc bersamaan dengan 10,580 ringgit. Setakat kena bayar 10,000 tu, rasa celah gigi diorang lah. Tapi masalah